Okey, dalam video kali ini saya nak tunjukkan cara set auto debit GAP. Okey, pertama sekali klik pada top up. Kemudian di bahagian payment method, klik pilih auto debit. Seterusnya klik OK. Okey, di sini untuk anda ambil perhatian. Auto debit amount bergantung kepada berapa bajet anda. Untuk akaun adult, akaun dewasa, minimum RM100. Untuk akaun junior, minimum akan ternampak kat situ paling rendah RM50. Okay. So contoh anda nak buat auto debit RM200 sebulan. Boleh pilih RM200. Kemudian klik confirm. Selepas itu, effective date. Effective date defaultnya adalah tarikh hari ini. Jadi, jika anda nak set auto debit ni setiap tarikh gaji, boleh leretkan hari bulan ini ke tarikh gaji. Bersesuaian dengan tarikh gaji anda. Dan klik done. Okay. Jika anda lihat di sini, duration adalah 60 bulan, iaitu 5 tahun. Pada saranan saya, biar ia kekal 60 bulan. Kerana apa? Kerana dalam tempoh 60 bulan ini, anda akan insya-Allah pasti simpan emas. Dan dalam tempoh 5 tahun mendatang ni, anda akan menjadi semakin kaya kan? Kita akan berusaha untuk sentiasa menambah pendapatan kita kan? Untuk yang bergaji tetap atau penjawat awam, kita akan ada kenaikan tahunan kan? Jadi, biarkan ia kekal kepada 60 bulan. Supaya selama 60 bulan, kita result-kan pendapatan kita ke bentuk emas. Dan seterusnya, ID type, pilih new IC, klik OK. ID number, boleh isikan nombor IC anda. Kemudian klik I agree and understand. Klik place order. Klik OK. Teruskan dengan pilih bank. Klik proceed and pay. Teruskan dengan bayaran RM1 sebagai pengesahan dari bank. Selamat mencuba!